Assalamualaikum. Hari ini kami ingin melakukan simulasi tentang situasi sebenar pusat pendidikan awal kanak-kanak. Sebelum memulakan simulasi pada hari ini, nama saya Fasha Alisha Dayana binti Zainuddin. Nombor matrik saya ialah 25260246. Watak saya ialah guru. Nama saya Aina Zahira binti Abdullah. Nombor matrik saya 25260200. Saya sebagai guru. Nama saya Fatina Nazira binti Muhammad Zaini. Nombor matrik saya 25260266. Memegang watak sebagai penyelia. Nama saya Auni Batrisha binti Syalahuddin. Nombor matrik 25260330. Memegang watak sebagai pengurus tadika. Selamat menyaksikan. Bye. Boleh saya tanya tak? Apa yang bagus sangat dekat tadika ni? Sebab terkenal pula satu Malaysia. Awak nak tahu? Tengok video yang sampai habis. Hai dan selamat datang ke Tadika Permata Hati. Saya Auni, pengurus di sini. Jadi hari ini sebelum kita pergi lebih jauh, mari lihat struktur organisasi kami. Sebagai pengurus, fokus saya adalah hala tuju strategik, pendaftaran JPN dan kelestarian kewangan. Saya akan pastikan tadika kita sentiasa up to date dengan syarat pihak berkuasa. Dan saya Fatih, penyelia tadika Permata Hati. Saya orang kanan Auni yang memastikan kurikulum prasekolah 2026 berjalan dengan lancar di setiap kelas dan menjaga hubungan baik dengan ibu bapa. Dalam operasi harian, tugas utama kami adalah menyediakan PDP, iaitu pengajaran dan pembelajaran. Setiap minggu, kami akan menghasilkan RPH yang sangat menarik pada kanak-kanak, iaitu rancangan pembelajaran harian. Fokus kami bukan sahaja pada akademik kanak-kanak, malah kami turut mengambil dan merangkumi semua aspek perkembangan diri kanak-kanak, iaitu jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Betul, kami juga bertindak sebagai PPM, contohnya memastikan ruang kelas bersih sebelum kelas bermula dan membantu anak-anak mengurus diri. Keselamatan dalam kelas adalah tanggungjawab kami 100%. Mari kita lihat jadual waktu kami. Kami susun aktiviti secara seimbang antara physical activity dan academic slot. Setiap minit di tadika adalah peluang belajar yang sangat seimbang. Tentang pemakanan tadika kami pula, kami ikut menu sihat. Tiada makanan ringan. Tukang masak kami iaitu Jennifer sangat menjaga kualiti bahan mentah mengikut standard kebersihan yang telah ditetapkan. Etika kaki tangan bukan hanya sekadar atas kertas. Kami juga melakukan pembersihan secara berkala, seperti mengelap meja dan menyapu lantai. Kami juga mementingkan penampilan diri yang profesional. Uniform kami direka untuk keselesaan bergerak tapi tetap sopan. Itulah serba sedikit tentang operasi harian kami. Kunci kejayaan Tadika Permata Hati adalah pada kerjasama pasukan. Sekian, terima kasih. Bye. Bye.